Okay. Bila kau dah habis SPM, bila kau dah habis SPM tu, dalam pemilihan kau nak masuk ke alam universiti, macam mana kau decide yelah kau passion kau macam kau music pun kau padu. So Alhamdulillah kau memang akademik kau pun toh. So macam mana kau decide kalau macam kalau aku rasa aku boleh pergi pada music, tapi aku pergi masuk music kan. Tapi apa yang bawa kau nak choose masuk UTP? Cerita dia panjang sebenarnya. Tak apa lah, okay. Sebenarnya cakap UTP ni bukan aku punya first choice lah. Aku dapat je benda lain yang kira kalau orang kata tu lagi elok lah peluang dia kan. Overseas ke apa kan. Betul lah, sentuh speed sikit. Sorry, tak payahlah. Benda lama. Benda lama. Tapi aku pun pergi kat interview UPSI semua tu dapat je. Kau pergi? Pergi. Oh, serius lah? Ya. Kayaknya kau dapat lah benda-benda tu? Dapat, tapi disebabkan aku ada banyak pilihan, so aku boleh buat pilihan lah. So pilihan aku UTP lah. So bagi aku, kita nak cari orang yang minda itu sama tau. Kalau kau mungkin, aku tak nak kata lah, cuma kalau kau studi muzik je, kau mesti fokus muzik je. Tapi aku minat juga programming apa semua ni. So aku rasa bila duduk UTP ni, dia satu pilihan yang terbaik lah. Kan dia dua-dua ada.